Hari ini harga emas telah pun naik kepada paras yang tertinggi dalam sejarah iaitu RM530 per gram. Emas-emas dalam tangan saya ini walaupun telah pun meningkat harganya kepada yang tertinggi dalam sejarah, tapi saya tak akan jual emas ini kecuali dalam 3 keadaan saja. Ini ialah apa yang saya dapat dalam buku Wang Emas daripada mentor saya Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee. Pertama, kalau kita ada peluang untuk tukarkan aset emas ini kepada aset-aset yang lebih bernilai seperti rumah dan juga hartanah. Yang kedua, apabila kita telah pun capai matlamat. Contoh, kita simpan emas untuk tunaikan haji dan juga umrah. Capai saja matlamat untuk tunaikan haji dan umrah, maka kita jual saja emas yang kita ada tersebut. Dan yang ketiga paling penting iaitu apabila kita berada dalam kecemasan. Contoh, kita telah pun kehabisan semua duit-duit kita. Duit dalam bank rimau habis, tabung haji habis, bank sotong pun habis. Yang ada hanyalah kepingan-kepingan emas seperti dalam tangan saya ini. Jadi saya akan jual sahaja kepingan emas ini untuk meneruskan kehidupan seperti biasa, kerana itulah juga fungsi emas untuk dijadikan backup ketika kecemasan. Follow saya untuk lebih banyak ilmu tentang emas dan juga kewangan. Untuk mula simpan emas pada hari ini, tekan saja butang sign up. Saya akan bantu anda step yang seterusnya sehinggalah anda dapat emas yang pertama anda dalam tangan.